Ikutnya muktamad lain maksud. Kata muktamadnya ini melihat kepada ilah, melihat pendapatnya berpegang oleh para ulama muktamad. Maka boleh saja muktamad itulah alang kitab Qurtubi dan semua. Muqabil azhar huwa muktamad juga. Mungkin azhar itu muktamad, maka muqabil azhar dari iman mana muktamad dipegangkan. Oleh para ulama gemar pendapat qabinya. Jadi mehezu banyak diamalkan pendapat itu oleh para ulama, ikut muktamad. Kan mehezu ilah. Walaupun yang ilah ni lemah, tapi yang pendapatnya lemah. Benar? Ya. Dah Aceh ulang berubah. Benar? Yang benar azhar, pada wajib mualah. Tapi dah jak keluar Aceh, Malaya tu sebenarnya dua Aceh hanya ulang namanya. Banyak ini yang muktamad penting. Walaupun mehezu dari, mehezu ilah, kenapa? Mai punya yang lain malu. Dia dah jak luar apa yang tahu tadi. Kau Jumaat tak luar pada mat tu. Muqabil azharnya. Pada umat kan, muktamad banyak dipegang oleh pihak di para ulama. Nah, jadi bukanlah yang muktamad itu selalu kuat tadinya. Tapi memandang banyak berbeda, nyambang, yang tulang tegak.